Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Ifan S underscore gamers YT. For today, pada video kali ni Ifan akan main game new season car dealership Tokyo, okay. So Ifan pun lama kau tak main game macam ni sebab Ifan nak rakam ni pun bukan Ifan nak main game pun, tapi Ifan nak tunjuk macam mana tempat ni kan. Sebab game ni bukan Ifan suggest pun, game ni bukan SRM yang suggest kan. So kali ni Ifan tak bawa profile picture daripada Ifan X original ataupun Ifan X Jenny punya. Sebab handphone lama Ifan tu dekat Ifan punya kampung. So Ifan just rakam macam ni, adjust apa semua. So tanpa basa-basi, Ifan tak nak banyak yipping. So mari kita start. So tempat ni kalau korang tahu, Ifan dah habis buat tau. Sebab ni bukan Ifan yang buat, tapi ni Megat yang buat. Megat SRM yang buat semua ni tempat ni. Okay, so kat sini Ifan ada dalam berapa kereta lah. Contohnya macam ni benda ni. Okay, tak payah. Okay, contohnya macam kereta ni, kereta bawah dia ada RGB lawa kan kereta dia. Nice. Sebab Megat, terima kasih So ni kereta ni Ifan bagi Ifan macam biasa kau, tapi Ifan tak test lagi kereta. Nanti kita test ni. So kereta Ifan yang favourite untuk 2026 ni kan iaitu kereta Ifan X78 guys, ataupun Horangi 99. Ni kereta dia guys. Kereta ni pun ada lampu gak tau. Korang tengok nampak lawa. Nampak lawa. Yang ni lagi style sebab dia merah hitam. Kalau ada waktu pagi kan nampak merah hitam, tapi kalau malam warna hitam warna hitam itu kan nampak lampu. So kita naik tangga je. Okay, tangga je. Allah, merah sangat warna. So kita ada kereta ini pun gimana ni tak silap Ifan 2 juta juga kereta ni. Dan Ifan ada motor apa tah, sama ada Yamaha ataupun benda lah. Ifan rasa macam Yamaha juga Yamaha tak sama ada pun motor yang moden sampai sekarang tak ingat tapi motor kan. So Ifan lagi 2 kereta lagi untuk Ifan nak letak. Dan ni kereta pertama Ifan dah, iaitu kereta Myvi. Yes, macam Myvi lah. So dekat bilik ni juga alalan Ifan kat atas ni kan. Sebab kita buka bilik ni dulu. Okay, nampak ni. Nampak. Ini bilik bincang tau. Sama ada Ifan akan guna bilik ni kalau Ifan ada buat projek IFX untuk hari raya pula. Nak tahu tak apa projek dia tu? Korang kena tunggu. Korang kena tunggulah sebab Ifan nak kena cakap, Ifan kena bincang dengan SRM dulu nak buat projek IFX ni. Sebab tim IFX ni tim IFX ni dijaga oleh SRM. So Ifan lah leader IFX tu. Tak silap Ifan ni bilik sama je kot, bilik bincang. Cuma kali ni ni bilik apa? Tak payah. Bilik bincang apa semua. So Ifan akan tunjukkan kereta yang Ifan ada. Ifan kan nak belagak sebab Ifan saja nak. So kita start boleh. Sebab kita tengok kita apa yang ada. Kita ada Maxma RQ7 Fire ni nama-nama kereta itulah. Corsaro 218, Nissan RTR, Camojin Nitro. So yang Ifan selalu pakai yang ni kot. Bukan ni. Yang kereta RGB tu. Ni ni bukan. Sekejap. Mana kita pakai ini. Yang ni ikut. Tak payah Ifan nak pakai merah dulu. Buat merah. Buatkan volume dulu. Okay, kita start main Gelap sangat, memang gelap.
Ifan tak tahu macam ni Ifan terangkan. Sekejap Ifan try nak terangkan. Oh terang sangat. Oish. Okay. Okay, so ya kita start main. Sorry lah kalau terang So dia Ifan akan tunjukkan. Ini kereta yang merah tadi Ifan tunjuk tau. So ya kita start main. Kita okay. Dia kalau korang nak belajar drift kan, Ifan dah belajar sikit-sikit. So Ifan dah belajar ambil lesen pasal drift kan. Ifan ambil daripada Megat kata 6/10 kot. 6/10. So Ifan tak cukup hebat lagi. Sebab Ifan nak main dream ni sebab Ifan nak kalahkan rendang 8 bro. Tak apalah. Rendang 8 je kan. So ya. Mak. Tu rumah siapa je dia? Oh bang. Okay. Nampak dia hancur sikit sebab Ifan baru Allah. Sebab Ifan baru main guys. So abaikan So macam ni kan. Just sikit. Tekan sikit. Wish. Aura keluar. Salah. Okay. Cepat. Alah jam dulu. Jam pula. Cepat angkat. Uish terang. Sakit mata anak muda nanti. Slowkan sikit. Macam nak keluar. Okay ni. Okay. So Ifan nak tunjuk Allah. Okay. So nampak tu budak-budak main racing dulu. Okay. So Yang ni lah. Yang ni lah. Ni yang lawa tu. Nak tengok warna Irfan X guys. Irfan X Gamers YT guys. Nampak macam bentuk rama-rama Sekali kalau Ifan tekan tu. Ini Megat kata ini paling mahal tau. Tak silap Ifan 12 million kot yang ni. Laju tak laju kan. Wish. Laju. So kereta ni Ifan bagi Ifan lawa. Nanti kita rating satu-satu. Okay. Macam ni gerak. Wish. Kenapa kita ni yang Ifan tak faham ni. Kenapa dia ikut kita punya ni. Ifan tak faham. Ifan baru nak belajar main game. InsyaAllah kita ada lagi satu lagi video. Ifan akan main game Tokyo masak-masak pula. Okay. Nanti Ifan buat tu mungkin esok ke kan. Esok pagi lah. Pagi-pagi tu Ifan dah buat dah. Sebab Ifan malas nak tanggung kan. So esok pagi lah kita buat insyaAllah. Sebab petang dengan tengah hari ni Ifan busy sangat lah. So Ifan tak dapat nak habiskan editing Ifan yang kedua. Wish. Mantap bro. Nanti Ifan nak edit. Awal sangat. Awal sangat. Okay, laju sikit. Mantap Pak Abu. Mantap. Okay. Laju ke fine? Yes, laju fine. Dia memang laju. Laju fine. Kau memang laju fine. Okay. Berhenti. Jatuh kan. Drift. Dia kita lompat tak boleh. Terbang. Wow. Tak. Baik tu. Salah masuk jalan dulu. Ni kan tempat yang Ifan buat dengan Megat dulu. Semalam. Masuk pun. Allah. Okay, sekejap kena keluar balik. Okay, so Ifan nak naik motor pula. Ini yang ni kereta RGB tu. Ni kereta RGB tu lawa kan. Serius lawa. Megat bagi memang padu lah. So kita akan buat racing dah. Allah tak sesuai. Kita kena start pada sini kot. Sekejap okay. Allah. Sekejap. Okay, kita start pada sini Start. Yalah. Okay. Ikat nampak ke tayar dia. Memang kena lah. Pasal tu je. Dia lagi style bila dia kalau jalan tu dia ni. So Ifan pun tak nak rekod lama-lama. So kita parking je. Ifan insyaAllah akan ada video yang best-best untuk korang lagi. So Ifan tak nak di sini tak nampak. So
kita ada tak silap Ifan. Okay, kita review satu-satu tu. Okay, so kita ada kereta, apa nama dia tadi? Neza GTA sama ada Nia GTA ataupun So kereta ni bagi Ifan 90/10. Ifan tak tahu bagi korang macam mana, sebab bagi Ifan nampak lawa sangat nak dalam dia. Merah hitam, wish memang kena lah. Merah hitam, design and apa semua. Lampu kereta, yang lagi best ni sebab ada lampu RGB. Wish, ini baru betul-betul kereta gaming guys. So kita pergi seterusnya, iaitu kereta yang ni tak silap Ifan. Apa nama kereta ni? Sekejap. Casero XX09. So korang tengok kereta dia. Ini pun lawa juga. Boleh dikatakan favourite lah sebab warna merah-merah hitam. So not bad. 90/10. I mean 10/10 lah kan. So tak silap Ifan, Nizan ni tak ada apa-apa kot. Ni tak ada apa-apa. Ini Ifan bagi Ifan nampak biasa sangat. Nizan apa benda tadi? Sekejap. Nizan RTR. Yang ni bagi Ifan nampak sangat biasa. Tak ada apa-apa perubahan pun. So Ifan bagi 8 lah sebab tak ada lawa mana pun, biasa. But laju juga kereta ni kan. Lawa. Dan seterusnya kita ada motor guys. Motor mat. Nampak motor Nampak motor ni biasa je, tak ada apa-apa pun. Ni Ifan ada helmet kebetulan. So setiap nak lomba ke apa, naik motor, helmet kena pakai kan. Sebab nampak. So motor ni favorite Ifan juga. Ni motor Yamaha kot ataupun apa tak yang satu lagi saya tak ingat lah. Ifan ingat Yamaha je. So kita beralih kat kereta yang Ifan tak. So yang sama ada yang ni Ifan check belum? Ni. Alah, kenapa lah tengah jalan. Okay, kejap. Okay, so kereta ni bagi Ifan nampak lawa 10/10. Sebab ada merah hitam satu. Lepas tu bawah dia macam lambang rama-rama tau. Lambang macam daun-daun kan. Macam netral lah warna dia. Tapi dia macam ni Ifan suka warna dia macam ni. Sebab warna dia nampak netral, okay? Nampak luar, macam seram itu kan. So 10/10. Dan Ifan akan ke ni yang ni tadi ya. Ni yang ni Ifan rasa tak biasa kot. Laju, sekejap test tu. Laju. Wish. Allah. Jam dulu. Okay, so Ifan dah naik tadi kan. Korang nampak. Seram. Ni macam gigi weh. Ni nampak dia macam gigi kan. Lantak. So kita ni bagi Ifan 8 lah. Sebab tak lah, macam kurang sikit. Tapi nice. So nice. So kita beralih soalan kepada ni kita macam orang 99 sikit. Wish, power pak. Tadi yang senyum ni macam marah-marah pak. Ni Horangi 99 guys. Jangan lupa korang screenshot gambar ni Ifan X. Lepas tu korang mention guys nama Horangi 99 ataupun Ifan X 78 geng. Alah, tak nak buat review lah, malam kan. Ni dah review dah. So yang ni tak payah review lah sebab ni macam MyV sikit lah. So Ifan rasa sampai sini saja untuk video kali ni. Maaf kalau Ifan terkasar bahasa dari A sampai Z. Video daripada awal sampai habis. Harap kita akan jumpa video yang akan datang, InsyaAllah esok pagi Ahad, iaitu Ahad bulan puasa. Ifan akan buat video tentang masak-masak lagi. So korang jangan risau. So stand by. Okay. So selamat berbuka puasa. Maaf kalau bulan puasa ni Ifan tak dapat nak buat drama sangat ataupun tak dapat nak buat sangat sebab Ifan tak betul-betul confirm dengan YNZ. Sebab kalau boleh kita orang nak buat video ni tanpa YNZ geng. Maksudnya Ifan nak buat video tu seorang-seorang. Faham tak? Ifan nak buat video tu bukan seorang-seorang lah. Ifan rasa Ifan cakap yang Ifan ni kalau buat video tu dengan tim sendiri, okay?
So insya-Allah, Ifan insya-Allah je, Ifan tak tahu janji ke tak atau betul-betul ke tak. Ifan akan Saudara Siti, Ifan ni akan buat drama tentang bulan puasa, okey. InsyaAllah 1 atau 2 video, 4 video lah, sebab nak saja kan. So kita akan jumpa video yang akan datang guys. Assalamualaikum guys. Bye guys. Ciao.